Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 138 boleh ya dengar okey clear suara. Clear Ustaz, clear. Jadi kita di bawah tajuk cara solat ataupun kaifiat solat ya. Kita masuk pada hadis yang ke-278 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis daripada Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, beliau adalah sahabat Nabi ya yang kita kata paling banyaklah meriwayatkan hadis Nabi ya. Kalau macam Ustaz apa ni duduk dalam daurah hadis ni di Putrajaya ni ya, memang dalam sejak Rabu lah ya, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Dah 5 hari dah ya. Memang setiap kali sebut hadis tu memang nama Abu Hurairah lah yang selalu muncul ya. Selain daripada Abdullah bin Abbas ya, daripada Ibnu Umar, Aisyah ya. Tapi Abu Hurairah paling banyak lah. Jadi dia kata anna Nabi SAW bahawasanya Nabi selawat dan salam kata baginda qala, Nabi bersabda iza qumta ila solah. Jadi bila kamu berdiri untuk solat ya, maknanya kamu nak solat, kamu berdiri untuk solat ya, yang pertama fa'asbiril wudu. Yang pertama kamu hendaklah menyempurnakan wudu. Ya, jadi Nabi tak kata kena wudu, Nabi kata sempurnakan wudu. Apa makna sempurna wudu, tuan-tuan ya? Makna sempurna wudu ialah kita kena buat semua yang sunat-sunat tu. Jadi yang sunat-sunat tu semua kena buat, tuan-tuan ya. Tak boleh yang rukun saja. Pasal maksud asbiril wudu ataupun isbarul wudu ni adalah menyempurnakan wudu. Ya, rukun semua kena buat. Ya, rukun wudu ada 6. Ya, niat wudu ya dengan apa kita panggil ya, air sampai ke wajah kita lah. Bila air sampai ke wajah kita ya, kita niat. Dia dah 2 lah, niat 1 sampai air di muka ya, basuh muka ya, jadi 2 lah. Nombor 3 basuh kedua tangan kiri dan kanan dan kiri. Nombor 4 kita sapu kepala. Nombor 6 basuh kaki kanan dan kiri. Nombor 5, nombor 6 tertib lah. Yang dulu kena dulukan, yang kemudian kena kemudiankan. Ya, itu rukun wuduk. Kemudian kita ada sunat-sunat wuduk. Sunat wuduk ni semua kena buat. Ya, apa antaranya sunat wuduk? Baca bismillah. Banyak orang lupa nak baca bismillah. Baca bismillah. Ya, sapu, basuh kedua tangan kita. Kalau ada dakwat ke, ada sisik ikan ke, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ya kita meniga lah. Ya, kumur-kumur 3 kali. Kumur-kumur tu pun sunat. Ya, masuk air dalam hidung, hembus berkeluar pun sunat juga. Ya. Kemudian meniga. Ya, 3 kali. Kemudian menganan. Ya, menganan dulu, baru kiri. Itu semua sunat-sunat wuduk. Jadi yang diperintah oleh Nabi adalah melakukan kesempurnaan wuduk. Maknanya rukun memang kena buat. Kemudian dia punya apa tuan-tuan? Ya, dia punya sunat-sunat wuduk. Semua sunat wuduk tu kena buat. Ya, sapu kepala. Ya, bukan touch and go je tuan-tuan ya. Sapu keseluruhan kepala. Ya, daripada depan pergi ke belakang, kemudian depan balik. Ya, jadi maknanya walaupun ya kita kata boleh 3 helai rambut pun sah, tapi asbiril wuduk, menyempurnakan wuduk. Satu lagi menyempurnakan wuduk, yang makruh-makruh tu kena tinggal. Ya, jangan ambil wuduk di dalam tandas. Ya, kemudian jangan berlebih-lebihan air tu. Kemudian ya jangan bercakap-cakap masa berwuduk. Kemudian ya kadang kita tengok ambil wuduk bercakap-cakap dengan kawan sebelah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar? Baik, sihat, apa semua. Tu biar dulu. Habis wuduk baru kita bercakap kalau nak bercakap. Ya, jadi masa wuduk tu fokus. Kemudian ya ada soalan tuan-tuan ya, menyempurnakan wuduk. Jangan lupa rukun-rukun 6 rukun semua kena buat. Sunat-sunat wuduk ni banyak tuan-tuan ya. Yang Ustaz sebut ni sebahagian. Baca bismillah contoh, tuan-tuan salin, baca bismillah. Itu sunat wuduk ya. Kemudian basuh kedua-dua tangan ya, untuk memastikan tidak ada sesuatu najis ataupun penghalang daripada apa ni air wuduk tu ya. Nombor 3 apa lagi kita kata ya, berkumur-kumur 3 kali. Masukkan air dalam hidung 3 kali ya. Disedut kemudian dihembus keluar 3 kali juga. Kemudian sapu keseluruhan kepala tuan-tuan ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian meniga. Ya, taslis meniga 1, 2, 3 kali. Kemudian apa lagi? Kemudian kita menganan ya, tayamun menganan. Bukan kiri. Kalau kiri makruh lah ya.
Kemudian apa lagi kita kata, ya? Hendaklah diratakan. Jadi ratakan tu termasuk syarat sah lah. Ya, diratakan daripada atas ke bawah. Ya, daripada ujung jari sampai ke apa? Sampai ke siku. Tak boleh terbalik lah, ya. Ada orang basuh kadang daripada siku ke bawah. Makruh hukum dia. Bila makruh, ya, minus point lah. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Kemudian kita jangan buat yang makruh. Jangan ambil wuduk di tandas, ya. Jadi kalau masuk tandas macam nak baca bismillah, ya. Dia kata saya baca bismillah dalam hati. Bismillah kuat ke dalam hati ke, dalam tandas tak boleh baca. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Kemudian jangan berlebih-lebihan. Jangan bercakap-cakap, ya. Kemudian apa lagi? Perkara-perkara yang menyebabkan boleh minus point ni elak lah. Okey, ya, itu dia punya konsep awal. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama rukun wuduk 6 kena diselesaikan, sunat-sunat wuduk kena dibuat, makruh-makruh wuduk kena ditinggal. Ya, itu makna asbiril wuduk, tuan-tuan, ya. Jadi wuduk tu juga bukan dengan air panas. Ya, mana air panas ni mana air yang terdedah pada matahari lah. Dipanggil musyammas. Ya, kalau kita pagi sejuk kita pasang apa ni kita punya apa kita panggil water heater okeylah, ya. Ataupun kita duduk di negeri sejuk, tu memang tak ada pilihan lah. Tapi janganlah, ya, air yang terdedah pada cahaya matahari itulah. Jadi masalah kita punya tangki air tu duduk atas bumbung, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan pandai-pandai lah buatlah macam mana pun, ya. Ada bekalan air lain ke, ada simpan, ya, macam mana pun. Jadi tuan-tuan lebih tahu rumah masing-masing kan. Jadi elak, ya, menggunakan air yang terdedah pada matahari, kerana itu hukum dia makruh juga. Okey, ada soalan? Silakan tuan-tuan sebagai mukadimah. Perkara sunat wuduk, ya. Apa kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan dengar selama ni dia sunat, ya. Kita tengoklah betul ke dia sunat ataupun benda tu termasuk perkara makruh ke harus dan sebagainya. Ya, silakan tuan-tuan. Kalau kita pakai cincin tu kena pusing-pusing, Ustaz. Pakai apa? Cincin. Pakai cincin. Yalah, ya, sebab nak mengalirkan air itulah. Nak mengalirkan air, ya, sebab make sure tak ada bahagian yang terhalang. Ya, pakai cincin ke, pakai gelang ke, samalah, ya. Asalkan gelang sebab cincin dipakai di jari. Jari itu sebahagian daripada kawasan wuduk kan. Gelang tangan pun sama juga, ya. Kalau gelang kaki pun sama juga. Pasal dia bahagian anggota wuduk kan, sampai ke buku lali tu. Jadi kalau dia duduk di tempat lain, ya, bukan yang berada di muka, di kepala, ya, di telinga, di tangan dan juga di kaki, tak ada masalah lah. Jadi jangan sampai menghalang, ya. Jadi macam tadilah, ya, ataupun dibuka lah cincin tu. Kalau susah nak buka, takut hilang, ya, dipusing-pusingkan lah supaya air tu lalu, ya, wuduk tu melalui kawasan di bawah cincin kita tadi. Ya, ada lain? Ustaz, Ustaz, Ya, yang meniga tu kan Ustaz, 3 kali tu, kecuali sapu kepala kan Ustaz, sekali saja. Betul tak Ustaz? kepala, ya, betul, ya. Sebab dia begini, dua-dua pendapat tu ada, ya. Jadi hukum asal meniga, ya. Meniga tu sunat lah. Sebenarnya sekali pun dah okey kan. Dalam keadaan air terbatas, ya, katalah ada apa catuan air, sekali pun sudah memadai. Walaupun anggotanya dibasuh kan. Tapi dalam keadaan air banyak, ya, anggota yang dibasuh tu yang 3. Sebab kepala ni rambut kita sapu kan, dia bukan basuh. Ya, farsilu basuh wujuhakum wajah kamu, 2 tangan dan kaki. Tapi bila kepala atau rambut, ya, wamsahu dan sapulah. Jadi sebab tu, ya, bila disebut sapu tu, sebagian para ulama sebut ikut hukum asal, kalau yang dibasuh tu 3, yang disapu pun 3. Tapi pendapat kedua kata oleh kerana sapu bukan basuh, jadi yang sapu tu boleh sekali saja, ya, dengan syarat sempurna. Boleh sekali, ya. Tapi kalau nak 3 pun tak salah, sebab takut terlupa kan, dia kata 2 ke 3 ke, 3 je lah. Ya, semua 3. Basuh tangan 3, ya, basuh kaki 3 kali, ya, sapu kepala 3. Ya, kalau tak nak lupa 3 kali semualah. Tapi kalau ada orang kita tengok dia sapu kepala sekali pun sudah memadai, sah. Ya, kerana dia adalah anggota yang dibasuh, bukan, ya, dia anggota yang disapu. Yang dibasuh hanya 3 kali. Ya, ada lain silakan. Ya, Haji Masya. Ustaz, ada Ustaz kata dulu kalau boleh ngadap kiblat ni Ustaz. Betul. Ya, menghadap kiblat termasuk perkara sunat dalam berwuduk. Ya, maknanya kalau kolah kolah di masjid tu, kita tengoklah yang menghadap kiblat, ya, sebab kolah tu 4 segi kan.
Jadi kalau kita boleh adjust supaya kita menghadap ke kiblat, itu boleh pahala lah menghadap kiblat, betul. Kalau buang air dalam tandas, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ya, jadi kalau kita boleh elak, kita dapat pahala. Tapi kalau kita menghadap juga, ya, dia makruh lah, minus point lah. Walaupun kita duduk dalam kamar kecil tu kan, dalam toilet tu ada tutup, ada pintu, ada dinding kan. Tapi kalau kita boleh adjust, ya, kita punya toilet bowl tu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi, tu baguslah, boleh pahala. Masuk je pun boleh pahala dah. Ya, dengan kaki kiri duduk di situ, ya, dalam keadaan buang air tetap boleh pahala kerana tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Tapi kalau wuduk, sunat menghadap kiblat, jangan membelakangi. Walaupun tidaklah, ya, kita kata wajib, ya, tapi dia antara perkara sunat yang mesti kita jagalah. Lain, silakan. Ya, ada apa tadi, Cikgu Norma? Ustaz, Kak dia dengar kan Ustaz, ada satu Ustaz, dia kata kalau buat 3 kali sapu kepala tu jadi makruh. Kalau 3 kali. Ya, makruh tu kalau air tu terbatas lah. Kalau air tak terbatas, tak makruh. Pasal hukum asal dia memang 3. Sebab Nabi tak kata 3 pada bahagian yang dibasuh dan disapu. Nabi tak cakap secara khusus, ya. Jadi dia balik pada hukum asal, maknanya basuh ke sapu ke 3. Tapi kalau nak buat sekali tak salah. Ya, memang ulama hadis sebut, ya, disapu sekali je boleh. Ya, tapi tidaklah sampai kepada makruh tu, tak dengar lah pula. Saya tak pernah dengar lah. Ya, kalau Cikgu Nomah ada, apa kita panggil, ya, ada dengar pendetilan Ustaz tadi. Ya, mungkin dia bawa hadis ke, bawa kaedah fiqah ke apa, tu share lah. Ya, tapi kalau kita cakap macam ni, sebab kita tak tahu dia punya hujah dalil tu dia pakai apa sebenarnya. Dia ada bagi pendetilan tak? Saya dengar Ustaz Muin. Nanti saya cari balik Ustaz. Cuba dengar balik Ustaz Muin cakap. Ya, jadi ada tak hujah dia? Kalau ada hujah, kita peganglah pada hujah tu. Tapi kalau tidak, dia balik pada hukum asal. Maknanya bahagian yang dibasuh 3 kali, ya, bahagian yang disapu pun 3 kali. Cuma kalau buat sekali sah, sebab dia bahagian yang disapu tu je lah. Cuma dalil dia lah, kita nak tengok lah. Ya. Okey. Kalau ada nanti Terima bagi kasih tahu lah. Ustaz. Ya, sama. Ya, tuan-tuan, apa lagi? Baca doa Ustaz. Baca doa termasuk perkara sunat. Betul. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ada beberapa bacaan. Ya, kemudian kita pun sebut Allahumma ja'alni kan minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin, jadikan aku daripada kalangan orang yang membersihkan diri. Ya, jadi kemudian Nabi pun sebut siapa yang baca doa tadi bersyahadah, kemudian ya 2 syahadah lah. Syahadah pertama mengaku Allah tu esa, yang kedua Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kemudian minta supaya dijadikan di kalangan orang yang apa tadi, ya, yang bertaubat dan membersihkan diri. Maka Nabi kata futihat lahu abwabul jannah samania. Allah buka baginya 8 pintu syurga. Dia ada khulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka, tuan-tuan. Ya, ni dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sebut. Okey, ya, termasuklah, ya, kita membaca doa selepas wuduk. Ya, lain. Ustaz, melebihkan basuh muka daripada hadnya, lebihkan basuh tangan dan kaki daripada hadnya. Lebihkan sikit lah, ya. Maknanya sebab apa kita panggil sempadan siku, ya, sempadan siku dengan sempadan buku lali tu kita tak tahu di mana. Ya, jadi apa ni, kita lebihkan sedikit, ya, supaya sempurna. Ya, itu kaedah fiqh lah. Imam Syafi'i kata, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Itu bukan hadis, itu bukan ayat Quran, tapi kaedah fiqh yang telah dipersetujui oleh para ulama. Ya, sesuatu yang tidak sempurna melainkan dengannya, maka dengannya pun menjadi wajib juga. Ya, contoh kita kata tadilah, kalau kita tak lebihkan ambil wuduk, ya, lebih sikit ke atas, tapi janganlah sampai ke ketiak pula, sampai ke bahu kan. Jadi siku kita lebihkan sikit, ya, supaya sempurna. Ya, kerana tak ada boundary siku tu, kita tak tahu. Begitu juga muka tadi, kita lebihkan sikit, ya, supaya terkena dekat-dekat telinga ni, okeylah. Tapi jangan lebih sangatlah, ya. Itu termasuk perkara yang dituntut juga, ya, supaya menyempurnakan apa ni anggota wuduk kita. Ya, lain silakan. Ustaz, berpakaian ketika berwuduk. Betul, ya, itu termasuklah perkara yang dituntut juga, ya. Makruh lah kalau tak berpakaian, walaupun sah, ya.
Okey, tak ada ya. Yang lain tak ada ya. Kalau tak ada, so mustaqbil al-qiblata. Ya, jadi yang pertama, nak solat ya, kena wuduklah dulu ya, kerana tidak diterima solat melainkan kalau berwuduk. La tuqbalu solah illa bil wuduk ya, ataupun illa bil tuhur. Tidak diterima solat melainkan dengan tuhur. Tuhur tu taharah ya. Jadi mesti suci lah daripada hadas kecil dan hadas besar, baru solat kita diterima. Kemudian menghadap kiblat ya. Ni maknanya setelah selesai wuduk sempurna, kemudian istaqbil al-qiblata, kena hadap kiblat. Sebab solat ya, syarat sah dia ialah hadap kiblat. Kemudian apa lagi ya? Fakabbir takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, habis itu summa qra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Quran. Jadi apa yang mudah bagi kamu. Apa yang mudah bagi kamu tu maknanya surah yang kita hafal lah. Fatihah, lepas Fatihah surah yang kita hafal. Apa yang kita hafal ya, surah pendek ke apa. Tapi macam itulah ya, membaca surah secara sempurna lebih baik daripada baca sikit-sikit. Ya, kita baca 3 ayat pertama surah Al-Baqarah boleh. 5 ayat pertama boleh. Tetapi kalau membaca ya, surah yang penuh lagi baguslah. Qul huwallahu penuh. Ya, inna a'tayna ya, idza ja'a nasrullah penuh lagi bagus. Ataupun kata sebagian para ulama, kita baca di hujung surah. Jadi maknanya kita tak baca, sebab kalau kita baca permulaan, kita tak habis surah tu. Tapi kalau kita pilih je contoh kan, macam kita solat, ya, kita pilih lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 3 ayat terakhir ya, dalam suratul Baqarah. Baguslah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amana rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi selesai kita kata. Walaupun kita tidak mula daripada awal, tapi kita mula di 3 ayat terakhir, ya, sunat meniga dalam memilih ayat Quran. Kerana surah yang paling pendek 3 ayat. Ya, surah yang paling pendek apa? Inna a'tainakal kautsar 3 ayat. Wal asri ya. Tapi yang lain-lain macam qul huwallahu ahad 4 ayat. Jadi boleh 4, boleh 3, minimum 3. Jadi kalau kita nak pilih ayat pun kita pilih yang minimum 3 ayat. Contoh tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ayat 284. Amanah Rasul 285 ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha 286, 3 ayat. Okey dah tu. Ya, itu sebagian para ulama sebut begitu. Tapi kalau kita tak hafal yang tu ya, kita baca saja mana-mana surah yang ada dalam diri kita. Sebab di situ disebut summa qra ma tayassara ma'aka. Bacalah apa yang mudah ya. Yang mudah bagimu tu maknanya yang mudah dalam hafalan kamu. Ya, dia ada 2 ya. So ma tayassara laka, di sini ma tayassara ma'aka. Jadi maknanya dalam sembahyang fardu tak sunat kita tengok Quran. Sembahyang sunat boleh. Ya, sembahyang tarawih contoh ya. Jadi kita imam tak hafal surah tu, dia buka Quran besar tu duduk depan dia. Boleh tak? Boleh. Ya, kerana itu solat sunat, solat tarawih, solat malam, tahajud dan sebagainya. Boleh tak kita tak hafal surah, nak baca panjang sikit, kita buka Quran stand tu ya. Jadi yang ada stand dia tu kita pun buka surah-surah tertentu boleh. Tapi kalau sembahyang fardu tak payah ya. Kita baca saja apa yang kita hafal. Ya, sebab perkataan dia ma tayassara ma'aka. Tuan-tuan kena tengok teks Arab, jangan tengok terjemahan. Bila ustaz baca teks Arab, tuan-tuan tengok teks Arab dia supaya tuan-tuan dapat ya. Tuan-tuan boleh catatkan. Ya. Summa qra, kemudian summa iqra, bacalah ma apa yang, maknanya ayat-ayat yang tayassara ma'aka. Apa yang mudah dalam hafalan kamu ya, ma'aka tu minal Quran. Jadi tak boleh baca selain daripada Quran lah. Walaupun hadis tu hadis kursi kita tak boleh baca, kita kena baca ayat Quran juga ya. Jadi itulah ya, dia punya kaedah dia, baca Fatihah dan surah yang kita hafal. Ni dalam solat wajib tuan-tuan ya. Ni cerita solat wajib ni ya. Ni bukan solat sunat ni. Kalau solat sunat boleh buka Quran baca. Ada soalan silakan. Tak ada ya. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian hendaklah kamu rukuk sehingga ya, kamu rukuk dalam keadaan sempurnalah ya. Jadi rukuk tu kita tatma'inna, tenang kita. Dia ada tomak-ninah kita panggil bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun panggil tomak-ninah tu. Jadi kita mesti sempat bersama imam lah. Kalau imam ya, kita duduk belakang imam. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Ya, tapi kalau imam sami Allah liman hamidah, kita baru nak
masuk ke rukuk, ya, jadi tak dapat lah. Kerana bila imam rukuk, kita pun rukuk. Bila kita rukuk tu, kita tenang sekejap. Ya, sempat baca tu lagi baguslah. Subhana rabbiyal a'la ke, subhana rabbiyal azim ke, ya. Paling kurang subhana rabbiyal azim. Paling kurang, ya. Itu dah dapat dah tumakninah. Tapi kalau kita berselisih, ya, imam rukuk, kita belum lagi nak habiskan Fatihah. Jadi bila imam kita nak rukuk, by the time kita nak rukuk, imam pun bangun daripada rukuk. Kita berselisih. Kita tak dapat rakaat tersebut, ya. Jadi sembahyang boleh diteruskan. Tapi bila imam bagi salam, ya, kita kena tambah satu rakaat lagi kerana kita tidak dapat rukuk bersama imam dalam rakaat pertama tu. Soalan? Tuan-tuan okey? Tak ada masalah, ya. Sumarfa hatta ta'tadila qaiman. Kemudian hendaklah kamu mengangkat kepala kamu sehingga lurus, ya, sehingga tegak, kamu berdiri tegak. Jangan bongkok lah, melainkan orang tu ada masalah pinggang ke, masalah apa kita panggil tulang belakang tu lain lah, ya. Tapi kalau tidak, ya, duduk berdiri tegak. Ya, itu i'tidal dipanggil. Sebab tu dipanggil ta'tadil. Ta'tadil tu daripada perkataan i'tidal tu lah. So masjud, kemudian turun sujud sehingga tatma'inna sajidan. Kemudian sehingga dia sujud dalam keadaan tenang. Jadi rukuk dengan tumakninah. Ya, tenang-tenang. Sujud pun dengan tenang-tenang juga. So marfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian dia membangun untuk duduk antara dua sujud. Duduk dalam keadaan tatma'inna. Ya, dalam keadaan tenang juga. So sujud, kemudian sujud yang kedua hatta tatma'inna sajidan. Kemudian dia sujud lagi dalam keadaan yang tenang. Summa fa'al, ya, zalika fi salatika kullaha. Ya, jadi dia pun kita panggil, ya, dia pun buat benda yang sama dalam solat, ya, yang lain-lain lah. Mana rakaat kedua, ketiga, keempat samalah. Ya, akhrajahu sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh 7 ulama hadis. 7 tu Abam Tani itulah. Ya, 7 kan. A-B-M-T-A-N-I. A-B-M-T-A-N-I 7. Ahmad bin Hanbal riwayatkan hadis ni. Ya, Imam Al-Bukhari riwayatkan. Imam Muslim riwayat. Imam Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. 7 tu. Ya, senarai 7 kita dah tengok dulu. Ya, pada muka surat yang ke berapa tu? Muka surat ke-4 kan? Buku Bulughul Maram yang cetakan yang barulah, ya. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ke-4 ada 7 ahli hadis. Ya, kita sebut tadi Abam Tani. Jadi 7 ni sebut hadis yang sama dalam kitab masing-masing. Mana kuat sungguh hadis ni. Ya, sebab 7 ulama hadis ni semua cerita benda yang sama dalam kitab masing-masing. Ya, tuan-tuan. Jadi as-sab'ah tu 7 ulama hadis, lafaznya lafaz Bukhari. Lagi power lah. Ya, maknanya dalam kitab Sahih Muslim ke, dalam kitab Imam Tirmizi dan sebagainya, hadis yang sama, meaning dia sama, cuma mungkin dia punya wording tu ada sikit beza. Tapi ya, Ibnu Hajar yang mengarang kitab ni, dia pilih wording Al-Bukhari punya. Lagi baguslah tuan-tuan, ya. Dan ya, li Ibnu Majah, ya, dengan Ibnu Majah isnad Muslim hatta tatma'inna qaiman. Ada tambahan lah, ya, secara umum tentulah. Ambil wuduk sempurna, tuan-tuan, semua sunat kena buat, jangan tinggal. Kerana kalau kita meninggalkan yang sunat, ya, secara tak langsung kita buat makruh. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan, ya, jangan tinggalkan perkara sunat wuduk. Kalau kita purposely tinggalkan sunat wuduk, secara tak langsung kita telah melakukan perkara makruh. Ya, contoh Nabi suruh baca bismillah, kita tak baca. Dengan tidak membaca bismillah tu, ya, kita dah minus point dah, tuan-tuan. Ya, pasal apa? Sebab meninggalkan bismillah, benda sunat adalah perkara makruh dalam mazhab kita Syafi'i. Macam itulah, tuan-tuan. Jadi mana-mana yang sunat tu semua kita kena buat lah. Ya, jangan kita abaikan, ya, kerana tak dapat, ya, nanti definisi sempurna wuduk. Sebab tu dalam hadis mana-mana pun Nabi kata, sesiapa yang berwuduk, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan wuduk. Menyempurnakan tu maknanya bukan buat rukun je. Sunat-sunat tu kena buat bismillah, baca, basuh tangan 3 kali, kumur-kumur masuk air dalam hidung keluar, ya. Sapu kepala keseluruhan, menghadap kiblat tadi Haji Mat Syah sebut kan. Kemudian apa lagi kita kata, meniga, menganan, ya. Kemudian Kak Nak sebut tadi, lebihkan sikit, ya, bahagian border tu, ya. Sebab border siku tu kita tak pasti. Border buku lali pun sama.
Jadi kita border muka pun sama. Kita lebihkan sikit supaya sempurna. Ya. Itulah antaranya. Dan benda-benda makruh kena tinggal. Jangan ambil wuduk di tandas. Buatlah tempat wuduk tuan-tuan. Ya, rumah kita besar. Buatlah tempat wuduk. Ya, di luar tandas tu. Ya, singki ke apa kan untuk memudahkan. Ya, ataupun paling kurang ya ambil wuduk di singki kita dan ada singki di luar tandas. Jangan letak singki dalam tandas. Nak letak singki dalam tandas boleh. Tapi kena ada singki luar tandas lah. Ya, supaya kita boleh baca bismillah kan. Kita buka pipe kita bismillah. Kita baca. Ya, basuh tangan siap-siap. Ya, basuh kumur-kumur apa semua sebagainya. Sapu kepala tangan apa semua siap. Basuh kaki. Ya, sebab takkan kita nak angkat kaki pergi kat singki tu kan. Basuh kaki dalam toilet okey lah. Ya, tapi yang lain-lain kita buat di luar. Ya, doa di luar. Tak boleh dalam tandas. Macam itulah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan buatlah renovation rumah ke apa ke, tapi make sure tempat ambil wuduk tu bukan dalam tandas. Ya tuan-tuan ya. Jadi maknanya dia separate lah. Ya, tapi kalau bilik mandi kita tak campur dengan tandas okeylah. Ya, macam Ustaz duduk di hotel jenis ni kan. Ya, alhamdulillah sebab Ustaz dah tengok dia punya review dan apa cikgu pun dah tengok ya dia punya gambar dia. Ya, kita tengok video dia dah. Jadi maknanya dia dah tunjuk dah ya. Maknanya dia punya toilet dengan dia punya bilik mandi tu separate. Ya, dua pintu yang berbeza ya. Kemudian kat luar ada singki. Singki dia bukan dalam toilet dan singki dia bukan dalam bilik mandi. Singkinya di luar, separate tuan-tuan. Ya, baguslah ya sebab tu bila tengok review dia, bila kita tengok keadaan apa kita panggil, ya layout dia, Ustaz kata duduk zenit lah. Ya, senang kita kata. Lagi-lagi dia pun tak jauh daripada masjid 700 meter je. Ya, jadi Ustaz Azhar ni hotel paling dekat lah ya. Jadi kita duduk sini lah. Mahal sikit pun tak apalah ya. Asalkan kita kata tak payah nak susah-susah. Kita tak buat benda makruh ya. Kerana ambil wuduk di luar. Boleh basuh muka, basuh tangan, kumur-kumur semua sebagainya. Basuh kaki je kat dalam. Kalau kita nak ambil wuduk dalam bilik mandi pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia tak ada toilet dalam tu. Toilet separate. Ya, duduk di apa kita panggil bilik lain dan pintunya pun berbeza. Senang lah tuan-tuan. Macam tu lah. Okey, ada soalan silakan. Ada apa? Tuan-tuan, ya? Tak nak tanya. Ya. Rukun sembahyang kan ada 13. Tapi yang dalam hadis 278 ni, Abu Hurairah tak sebut kesemuanya kan Ustaz? Sebab hadis ni kita tak boleh baca satu kan nak? Sebab tu Ibnu Hajar dia kumpulkan semua hadis ni dalam kitab ni. Maknanya dia kumpulkan. Kita kena baca semua tu baru boleh buat keputusan ya. Jadi 13 tu diambil oleh para ulama setelah melihat hadis-hadis yang lain juga kan nak. Bukan ni sajalah. Tak nak sebut tu betul lah 13 tu ya. Faham tak? Terima kasih. Boleh sama-sama ya. Kalau kita nak tengok tak cukup lah kan. Tapi sebenarnya sebahagian tu macam rukun wuduk ya. Quran sebut rukun wuduk ni kalau kita nak tengok ya 4 aja. Ya, Quran hanya kata apabila kamu nak solat hendaklah kamu berwuduk, apa dia? Ya, basuh muka, basuh kedua tangan, sapu kepala ya dan basuh kaki. 4 aja. Sedangkan rukun wuduk 6. Ya, kalau tuan-tuan tengok ayat yang ke-6 surah Al-Maidah tu tuan-tuan ya. Pasal kita tahu kan rukun wuduk 6. Ni Quran cerita tuan-tuan, tapi Quran sebut 4 aja. Tapi kita tak boleh faham 4 tuan-tuan ya. Sebab apa? Ya, sebab 4 tu yang utama tuan-tuan ya. Ada lain-lain lagi. Apa dia? Niat tuan-tuan. Niat tak sebut. Tapi dia datang pada hadis lain lah. Innamal a'malu binniat. Kita gabungkan kan. Jadi kalau kita tengok ayat Quran je tak cukup lah ya. Jadi sebab tu golongan anti hadis yang tak pegang hadis, dia pakai Quran saja ya. Wuduk dia tak sah. Sebab rukun wuduk ada 6. Dia kata dalam Quran ada 4 je. Basuh muka ya, basuh dua tangan, sapu kepala, nombor 4 basuh kaki. Dia kata itu Quran sebut. Ni kalam Allah, memang betul kalam Allah. Ya, tetapi kita kena faham ya. Kita bila nak tengok macam mana kalam Allah tu dipraktikkan, kita kena tengok orang yang paling faham. Siapa yang paling faham? Rasulullah. Ya, Nabi bila apa kita panggil, bila berwuduk ada niat tak? Ada tentu. Pasal Nabi kata ya, hanya saja setiap amal itu dikira sebagai amal dengan niat. Innamal a'malu binniat. Jadi walaupun Quran tak sebut, tuan-tuan ya, dalam ayat tersebut, tapi kita kena gabungkanlah dengan hadis. Kemudian tertib kan ya, Quran tak sebut tertib sebahagian daripada rukun. Tetapi cuba kita tengok ya, basuhlah muka ya, kemudian basuhlah kedua tangan, sapulah kepala dan basuhlah kaki. Itu kan tertib tu. Maknanya kita kena dahulukan basuh muka baru basuh tangan.
Lepas basuh tangan, baru sapu kepala. Lepas sapu kepala, baru basuh kaki. Boleh tak mula-mula tu basuh kaki? Tak boleh. Jadi sebab itu para ulama sebut, ya, ada kadang-kadang rukun yang tidak disebut secara jelas tetapi dipahami melalui wording, ya, Nabi ataupun kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah kan. Ya, dia tak sebut secara jelas tetapi dipahami oleh para ulama Islam. Okey, ya, ada lain silakan. Ada apa-apa nak tanya, tuan-tuan? Ya. Apa tu istinsyak tu kalau kita berpuasa jadi makruh lah. Kita boleh skip lah kan yang tu. Selepas daripada apa kita panggil gelincir matahari. Oh, Selepas gelincir, mana selepas zuhur lah. Gelincir tu mana zuhur kan? Ya, jadi sebelum zuhur okey je, kumur-kumur okey je. Ya, jadi kumur-kumur ni sebenarnya tak salah lah, ya. Kumur-kumur. Cuma masuk air sebab persoalan Syarin tadi ialah istinsyak. Istinsyak maknanya masukkan air dalam hidung. Istinsar kita hembus balik, ya. Sebagian para ulama sebut makruh lah. Jadi so kumur-kumur tak ada masalah. Okey. bila kita puasa bab yang 4 tu kita boleh skip lah Ustaz kan? Yang 4 yang mana? Yang masuk dalam hidung keluar tu. Ya, 3 kali. Ya, 4 yang mana satu 4? Tak yang bahagian yang istinsyak yang kita masukkan Oh, bahagian tu tu 4, bukan 4. Okey, faham. 4. Apa tu? 4. Ingat kan So 4 yang tadi? tu bila kita hari yang kita berpuasa kita boleh skip lah sebab itu dah Boleh kita skip, makruh. betul. Sebab bimbang takut tersedut lah. Ya, kumur-kumur tak apa. Ya, sebab kita kumur-kumur tu kita tak goggle air tu kan. Ya, jadi kalau kita berus gigi contoh, ya, ataupun bersiwak, ya, itu memang Imam Nawawi sebut, ya, kita jangan bersiwak, ya, ataupun kumur-kumur secara berlebih-lebihan selepas gelincir matahari. Maknanya daripada subuh sampai zuhur okey lagi. Tapi nak masuk zuhur, masuk je zuhur, sampailah ke buka puasa jangan. Okey. Ya, tu pandangan Imam Nawawi lah, ya, kerana tak mau hilangkan bau mulut berpuasa tu. Kerana bau mulut orang yang berpuasa, ya, adalah harum seperti harumnya kasturi di sisi Allah di syurga besok. Ya, orang yang berpuasa ni, ya, malah ada pintu khas untuk orang buka puasa, orang yang berpuasa ni kan. Ada pintu khas, ya, dipanggil Babur Rayyan ataupun Babur Siam. Ya, pintu syurga ada 8 tadi kita sebut. Kan siapa yang berwuduk sempurna, kemudian berdoa dengan 2 syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, tu syahadatain dipanggil, 2 syahadah. Syahadah, ya, bersaksi bahawa Allah tu esa, bersaksi bahawa Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Kemudian kita pun baca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku daripada kalangan orang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku daripada kalangan orang yang membersihkan diri. Jadi bila kita baca yang tu, tuan-tuan, ya, apa yang berlaku? Ya, Nabi kata, Futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Dibuka bagi orang yang baca doa tadi 8 pintu syurga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia hendak, tuan-tuan, ya. Jadi ada 8 pintu, dia boleh minta masuk mana-mana pintu. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Ya, maknanya kelebihan, ya. Ambil wuduk je pun kan. Tapi boleh buka 8 pintu syurga, tuan-tuan. Itu belum buat benda lain tu. Belum sembahyang lagi, baru wuduk saja, tuan-tuan, ya. Malah, ya, kita kata wuduk ni, ya, kita boleh paling kurang pun, ya, kita kata wuduk ni 6 kali boleh, ya. 5 kali waktu solat, paling kurang sekali nak tidur malam, 6 kali minimum. Dan setiap kali kita berwuduk, ya, kita boleh berdoa dengan doa tadi, dan kita punya peluang, ya, untuk masuk syurga daripada 8 pintu tu lagi besar lah, tuan-tuan. Lagi kerap kita berwuduk dan lagi kerap kita berdoa dengan doa tadi, maknanya possibility kita, ya, untuk masuk syurga tu lagi besar. Ya, the possibility, tuan-tuan. Tentulah cerita dia, ya. Jadi istinsyak sama juga, ya. Jangan dilakukan pada waktu selepas gelincir matahari, ya. Jadi sebab apa? Ya, sebab bimbang takut. Ya, bimbang takut dalam waktu kalau apa, gosok gigi ataupun apa tadi? Bersiwak tadi tu kerana menghilangkan bau mulut, ya. Itu Imam Nawawi punya fatwa lah. Tapi istinsyak ni sebab takut kita tersedut ke atas. Ya, tapi kalau kumur-kumur tak ada isu lah. Kumur-kumur okey je. Ya, tapi yang tak bolehnya ataupun yang dimakruhkan adalah, ya, istinsyak, istinsar, istinsyak sedut, istinsar menghembus balik, dan juga apa lagi, satu lagi tadi, ya, menggosok gigi, berus gigi ataupun bersiwak. Tu je lah. Yang lain okey je, tuan-tuan. Lain ada apa? Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama, ya.
Tak ada ya. Kalau tak ada, selesailah ya. Untuk hadis 278, tuan-tuan. 279, wa misluhu. Fi hadis Rifa'ah bin Rafi' ya. Wa misluhu. Dan semisal dengan hadis itu juga. Ya, dalam hadis orang lain ya. Hadis sahabat lain, Rifa'ah bin Rafi'. Tadi hadis Abu Hurairah ya. Ada hadis ya melalui Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad wa Ibnu Hibban. Ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad tu yang Abam Tani lah tuan-tuan. Jangan lupalah ABMTANI. Jangan lupa. Ustaz bagi bunyi dah. Abam Tani. ABMTANI. Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi B Al-Bukhari. M Muslim. Abam. Tani TANI kan. T At-Tirmizi. A Abu Daud. Ya. N Nasai. An-Nasai. I Ibnu Majah. Kalau lupa tengok je muka surat 4. Ada tulis ya 7 ulama hadis. Jangan lupa lah tuan-tuan. Kalau lupa tengok muka surat 4 tu. Ya dah ada dah dia punya poin yang ke-33, 7 ahli hadis. Ya cuma dia susun sini, dia susun Abu Daud dulu. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ya Ustaz tukar jadi Tirmizi dululah ya sebab nak bagi bunyi tu Abam Tani. Ya kalau kita dahulukan Abu Daud, Abam Atni kan. Bunyi dia lain sikit lah. Abam Tani tu lagi senang lah. Ya Abam Tani ya. Mana abang yang tembam ya, abam ya, yang terlibat dalam bidang pertanian, Abam Tani. Ya itu apa kita panggil short form lah ya untuk mengingat 7 ahli hadis tadi tuan-tuan ya. Kalau 6 ahli hadis buang Imam Ahmad ya. Kalau 5 buang Bukhari Muslim. Ada kaedah dia pada muka surat yang keempat. Jangan lupalah tuan-tuan ya. Kita pun dah bagi dia punya apa kita panggil dulu Ustaz dah bagi ya, dia punya table dia tuan-tuan ya. Dalam WhatsApp group kita. Tak tahulah tuan-tuan ingat ke tak ya. Kalau tak ingat nanti kita kena share balik lah. Mungkin Hajah Zainab boleh bantu ya, ataupun Cikgu Nomah tengok balik ya. Jadi kita share lah yang dibuat oleh Sister Suraya kita ya, daripada Masjid Mujahidin. Dia ada share dalam grup Masjid Mujahidin ya. Jadi Ustaz pun dah tuan-tuan takut tak ingat dah kat mana, jadi nanti dia share dia Cikgu Nomah ataupun Kak Nap ni ataupun Syarin mungkin boleh tengok balik, nanti share balik dalam grup Umi @uda lah ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban ni reviewer hadis. Imam Ahmad 7 collector hadis. Ibnu Hibban ni dia datang kemudian dan dia review hadis ni. Ya, jadi dia review balik hadis ni ya. Makna dia apa? Dia sebut hatta tatma'inna qa'iman, ada tambahan. Macam Imam Muslim tadi ya. Hadis tu ada tambahan. Maknanya berdiri pun sama. Ketika rukuk dengan tumakninah. Ketika i'tidal pun tumakninah. Ketika sujud tumakninah. Duduk antara dua sujud tumakninah. Sujud balik tumakninah. Kemudian baru naik ke rakaat yang kedua. Jadi maknanya dalam solat kita ni memang ada tumakninah ya. Itu dalam mazhab Syafi'i lah tuan-tuan. Pasal Imam Syafi'i ambil kaedah ya, berdasar pada hadis ni Nabi memang ajar kita supaya bertenang-tenang dalam solat. Kalau kita tak sempat tak payahlah. Ya, jangan kelang kabut. Ya, Fatihah ditanggung oleh imam. Bila kita masuk solat, Allahu Akbar. Ya, kita masbuk. Masbuk ni maknanya tertinggal. Ditinggal oleh imam. Imam dulu takbiratul ihram. Jadi Fatihah kita belum selesai, imam dah rukuk. Kita rukuk saja. Itu kelebihan sembahyang berjamaah kan? Kerana bila kita punya Fatihah belum selesai, imam dah rukuk, kita rukuk saja. Fatihah kita ditanggung oleh imam tu. Ya, tetapi macam tadilah, ramai orang yang dia nak habiskan juga Fatihah. Bila dia nak habiskan Fatihah, by the time dia nak rukuk, imam pun bangun. Dia berselisih. Dia tak dapat rukuk bersama imam. Bila dia tak dapat rukuk bersama imam, ya, maka rakaat tersebut tidak dikira sebagai rakaat pertama. Dia tak dapat lah. Ya. Dia boleh teruskan solat, tak ada masalah. Ya. Tapi bila imam bagi salam rakaat keempat, contoh isyak tadi kan, dia dah tertinggal satu rakaat. Tertinggal tu kerana dia tak sempat rukuk bersama imam tadi. Dengan tumakninah, ya. Jadi bila imam bagi salam rakaat yang keempat, dia kena tambahlah satu rakaat, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana rakaat pertamanya tidak dikira sebagai satu rakaat. Ya, dianggap ya benda tu tidak dikira sebagai satu rakaat. Sembahyang sah. Ya, sembahyang dia boleh teruskan, tuan-tuan ya, tapi dia kena tambahlah satu rakaat. Kalau dia tak tambah satu rakaat, ya, macam mana, tuan-tuan ya? Dia dapat sah juga solat tapi tak dapat pahala berjamaah.
Kerana nak dapat pada berjamaah, ya, rakaat pertama tu tak boleh kira lah. Pasal dia tak sempat rukuk bersama imam. Ya, jadi sebab tu nak dapat pahala berjamaah dia kena tambah satu rakaat. Pasal the first rakaat tu dianggap sebagai tidak memadai untuk dikira sebagai satu rakaat. Macam tu je lah ceritanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak faham, tanya balik. Okey, ya. Dr. Syahri okey? Tak ada apa, ya. Datuk Osman, ya. Datuk Osman okey, ya. Boleh dengar clear? Boleh Ustaz. Ya. Okey, Ada soalan? Ustaz, okey. Okey, ya. Orang lain, ya. Datuk Azizul ada apa? Ya, Haji Masyah kalau ada silakan. Haji Nazri. Ya, Kak Masyitah ada apa? Okey. Clear tuan-tuan, ya. Jadi benda-benda ni kadang-kadang nampak memang simple. Tapi ramai orang tak perasan tuan-tuan, ya. Especially, ya. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Terus hadis yang ke 280, ya. Wali Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad. Ada lagi fa'akim sulbaka, hendaklah kamu tegakkan sulbi itu tulang belakang kamu. Hatta tarji'al izam, sampai dia kembali lurus balik. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya, kena tegaklah. Tak boleh bongkok tuan-tuan, ya, kena tegak. Ya, jadi tegak tu. Sekadar yang kita mampulah. Ikut faktor usia lah kita kan. Ya, kalau tuan-tuan dah ada masalah belakang tu nak buat macam mana kan. Tapi kalau belum ada, kena tegak lah. The best that we can do tuan-tuan. Ya, jadi perawi hadis ni, ya, 278 diriwayatkan oleh 7 ahli hadis kita sebut tadi, A, B, M, T, A, N, I, 7 orang. Tetapi lafaznya pada Imam Bukhari. Baguslah, ya. Ibnu Majah dengan sanad Muslim. Jadi maknanya hadisnya, wordingnya Bukhari dan Ibnu Majah, tapi sanadnya sanad Imam Muslim. Sebab sanad Imam Muslim ni, tuan-tuan, ya, dia structured. Imam Muslim ni dia very structured, tuan-tuan. Imam Bukhari memang dari segi kita panggil hadis dia lagi tinggi dia punya standard, ya. Tapi Imam Muslim lagi organized. Sebab tu kita kena gabungkan dua-dua, Imam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim ni anak murid Imam Bukhari. Imam Bukhari ni tuan-tuan, ya, adalah guru Imam Muslim. Ya, jadi tapi yang menariknya tuan-tuan, ya, hadis Imam Muslim ni dia tak banyak disebut Imam Bukhari dalam kitab dia. Tu orang terkejut tu, ya. Imam Bukhari ni guru dia, tapi hadis Imam Bukhari tak banyak dalam kitab Sahih Muslim. Orang terkejut. Patutnya guru kita letaklah nama dia kan, selalu kan? Tak, tuan-tuan. Ya, pasal apa? Sebab Imam Muslim, tuan-tuan, ya, dia dapat jumpa guru-guru Imam Bukhari tu. Maknanya Imam Bukhari dah pergi jumpa guru-guru dia, ya. Ishaq bin Rahuyah contoh, ya. Dia jumpa Imam Ali Maldini contoh. Ya, kemudian siapa lagi kita kata, ya, Imam Abu Bakar Ibn Abi Shaybah contoh, ya. Dia jumpa 3 imam besar-besar ni. Kemudian, ya, dia dah mengajar lah, ya. Imam Muslim sempat jumpa dengan guru-guru Imam Bukhari tu. Ya. Yang Ibn Abi Shaybah dia jumpa, Ishaq bin Rahuyah dia jumpa, Ali Madini dia jumpa semua tuan-tuan. Jadi bila dia jumpa, dia dapat hadis-hadis yang sama yang Imam Bukhari riwayat tu daripada guru yang sama lah, ya. Sebab tu bila Imam Muslim letak dalam kitab dia Sahih Muslim, tuan-tuan, ya, dia tidak, ya, menyebut nama Imam Bukhari. Maknanya dia bypass saja. Pasal dia tak perlu sebut Imam Bukhari. Pasal Imam Bukhari pun ambil pada guru yang sama. Jadi itu kelebihan Imam Muslim, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya dia tak sebut Imam Bukhari. Bukan dia tak respect. Tapi kerana lagi panjang riwayat, narrator tu lagi panjang, tuan-tuan, lagi kualitinya rendah. Jadi untuk upgrade kualiti dia, Imam Muslim pergi jumpa guru-guru tu sendiri. Ya, sebab umur mereka panjang, Imam Bukhari sempat jumpa, Imam Muslim pun jumpa. Sebab tu, ya, nama Al-Bukhari tu jarang disebut dalam kitab Sahih Muslim. Ya, bukan kerana dia tak respect, tapi kerana dia boleh ambil hadis tu terus daripada guru yang masih hidup. Tu cerita dia, tuan-tuan. Ya, jadi nak tunjuk, ya, macam itulah para ulama ni dia travel a lot lah, tuan-tuan, ya, pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Mesir, pergi Yaman, pergi Iraq, ya. Sedangkan Imam Muslim tu duduk di Iran. Imam Bukhari lagi jauh, duduk di Uzbek kan. Tapi mereka ni buat perjalanan untuk mencari ilmu dulu, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya kalau kita di Malaysia ni, ya, maknanya masuk semua universiti, tuan-tuan. Masuk UM, habis UM masuk UIA, habis UIA masuk UKM, habis UKM masuk USIM contoh, ya. Masuk apa lagi di utara, Universiti Utara, ya, USM di Penang, UTM Skudai. Maknanya
Dulu macam tu lah, ya. Pantang dengar ada ulama hadis saja, mereka akan pergi mengaji. Ya, macam Imam Syafi'i lah, ya. Merata-rata tuan-tuan. Ya, dia lahir di Gaza, ya, di Palestin, kemudian bapa dia meninggal, mak dia bawa balik ke Mekah, belajar di Mekah sampai umur 15 tahun. Ulama Mekah tu habis dia dah pergi semua tuan-tuan. Ya, patua-patua ulama tu semua dia dah hafal dah, dia dah ingat dah. Hadis-hadisnya semua dia ambil dah. Umur 15 tahun dia dengar ada ulama besar di Madinah. Siapa? Imam Malik bin Anas. Dia minta izin pada mak dia pun bagi izin. Ya, pergi jumpa dengan Gubernur Mekah, minta surat lah. Ya, apa ni Tuan Gubernur, anak saya ni nak pergi mengaji di Madinah, ya, tak kenal siapa-siapa. Boleh tak Tuan tolong, ya, minta apa ni, apa kita panggil, kaki tangan pejabat untuk buat satu surat recommendation supaya anak saya Muhammad bin Idris ni, Syafi'i ni boleh belajar di sana. Ya, Gubernur okey je. Gubernur pun kenal Imam Syafi'i ni, budak pandai. Jadi dia pun tulis surat, dibawa oleh Imam Syafi'i pergi ke Madinah. Jumpa dengan Gubernur Madinah pula. Ya, dia maknanya G to G lah tuan-tuan, government to government. Ya, di sini governor to governor. Governor Mekah tulis surat kepada governor di Madinah. Governor Madinah keluarkan satu surat, ya, untuk Imam Syafi'i pergi belajar dengan Imam Malik. Pasal budak Imam Syafi'i ni 15 tahun. Ya, jadi bila dia datang jumpa Imam Malik pun tengok budak Syafi'i ni, dia tengok, oi, cerdik budak ni, tengok muka. Sebab Imam Malik dia ada ilmu firasat. Ya, dia tengok pun dia tahu dah ni budak cerdik ni. Ya, bagus, boleh belajar. Tapi dia kata tak payahlah pakai surat. Nak belajar ni datang je lah ke masjid besok. Ya, dia mengajar di Masjid Nabawi. Kalau Muhammad bin Idris ni nak mengaji, datanglah jumpa. Ya, tapi Imam Malik kata, sebelum awak datang jumpa, belajar, awak kena pergi jumpa ketua kelas. Ketua kelas tu yang baca kitab tu. Sebab Syekh tak baca kitab tuan-tuan, ya. Yang baca kitab ni mukrik. Mukrik itu orang yang baca. Macam tuan-tuan tengok yang Kak Nab share tu. Ya. Jadi tuan-tuan guru duduk depan ni daripada Mesir. Ya. Apa ni, Dr. Ahmad Mamduh contoh. Ya. Dr. Raji daripada Bahrain. Dr. Iyas daripada Yaman tuan-tuan. Ya. Jadi Syekh Nuruddin apa semua ni. Dia ni diorang tak baca. Kadang-kadang je baca tuan-tuan. Ada masa. Ya. Macam di sini biasanya petang lah. Jadi lepas asar tu baru, ya, Syekh baca ataupun pagi-pagi awal dia baca. Yang lain tu budak-budak lah yang baca, ya, ustaz-ustaz yang baca. Jadi ustaz-ustaz ni dah dipilih lah. Ya, ustaz-ustaz ni pun daripada madrasah lah, madrasah Syekh Nuruddin. Ya, yang biasa baca dengan Syekh Maulana Hussein daripada Kelantan contoh, ya. Jadi mereka yang baca. Ada juga wakil luar pun ada, daripada Suria pun ada. Tapi yang belajar dan mengajar di Malaysia ni, daripada UIA, daripada USIM ada tuan-tuan baca, ya. Jadi kalau mereka baca salah, baru Syekh betul kan? Dulu pun sama. Ya, jadi Imam Malik, dia pengarang kitab Muwatta', dia tak baca kitab. Sebab dia yang karang kitab tu, dia hafal habis dah tuan-tuan. Jadi bila anak murid baca, dia akan betulkan. Oh, ni salah baca, salah baris sebagai contoh. Ya, patutnya baca Abu Hurairah. Dia baca Abu Hurairati ke Abu Hurairatu, dia akan dibetulkan lah salah tu. Grammar salah ke, ya, bacaan salah ke, semua akan dibetulkan. Tapi Syekh tak baca. Syekh hanya dengar saja. Yang baca tu mukrik dipanggil. Mukrik tu tukang baca lah, ketua kelas. Jadi kata Imam Malik, Muhammad, dia cakap pada Imam Syafi'i lah. Ya, Muhammad kena pergi jumpa dengan ketua kelas, mukrik, supaya dapat melihat kitab tu dulu. Ya, Imam Syafi'i kata, Imam Malik dengan penuh hormat, dia bagi tahu sebenarnya saya dah hafal kitab Muwatta' ni. Maknanya Imam Syafi'i ni dah buat preparation lah tuan-tuan. Ya, dia dah baca dulu, dia dah hafal. Bukan baca, dia dah hafal. Dia dah pergi kulit ke kulit dah tuan-tuan. Ya, pasal orang dulu mengaji kulit ke kulit tuan-tuan, ya. Sebab tu, ya, Alhamdulillah kita di Malaysia ni dihidupkan balik tuan-tuan, ya. Dia punya, apa kita panggil, tradisi para ulama silam. Baca daripada mula sampai habis, kulit ke kulit tuan-tuan, ya. Memang letih lah, tapi nak buat macam mana kan? Macam kita kata saya Bukhari, apa ni tahun lepas, 11 hari, 12 hari buat majlis habis, 7,500 hadis. Tahun ni, saya Muslim, ya. Jadi patutnya hari Sabtu dah selesai, ya, ikut pada jadual mungkin dia tambah 1-2 hari kalau tak siap. Patutnya kuliah ni, ya, hanya siang je tuan-tuan, ya, 4 sesi. Tapi mulai semalam dah tambah jadi malam pula. Lepas maghrib tambah lagi. Ya, jadi maknanya intensif lah tuan-tuan nak bagi habis kan. Nak bagi habis baca kulit ke kulit, ya. Ada rakaman, baguslah. Mana-mana yang terlepas. Ustaz pun banyak terlepas juga kan. Dengar balik lah. Dengar balik, tengok balik kitab, bagi tanda balik, ya. Walaupun kita dah baca, ya, alhamdulillah ustaz pun dah khatam kitab saya Muslim, saya Bukhari ni, kita dah habis baca dah. Ya, kita dah tengok, dah letak buku nota apa semua sebagainya, dah baca dah tengok syarah dia.
Tapi bila ada peluang begini, kita ulang kaji lah tuan-tuan, baca balik. Ya, jadi bila tengok balik, oh ni aku dah jumpa tahun 2023. Dah habis dulu, ada nota kaki ke ada apa kan, tambah lagi nota-nota. Jadi makin faham lah kita tuan-tuan. Cuma dia dalam bahasa Arab tu je lah, ya cerita dia. Ya, jadi bila bahasa Arab dan dia baca laju tu, memang kita tak boleh leka lah. Kalau leka terlepas 2 hadis dah. Cari balik tak jumpa. Ya, 5-6 hadis tertinggal. Oh, payah nak cari. So nak kena alert lah tuan-tuan ya. Tapi macam tadi lah, bila faktor usia ni kadang-kadang ada termengantuk, ya, ada apa kita panggil nak pergi buang air, ya. Jadi nak buat macam mana kan? Bila kita balik tu tertinggal 2 hadis, 3 hadis. Ya, jadi kita kena tanya orang sebelah kan, orang sebelah tolong tanya. Oh, kita baca balik yang dah tertinggal. Macam tu lah tuan-tuan. Itu memang kaedah pengajian tradisi dulu-dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik macam tu. Orang dulu-dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, ya, kita di Malaysia ni kita hidupkan balik. Ya, pengajian di pondok memang ada tuan-tuan ya. Tapi untuk peringkat antarabangsa ni yang buat secara di Putrajaya ni, alhamdulillah mulai tahun lepas dah mula buat dah. Ya, Imam Bukhari dah mula dengan kitab Sahih. Tahun ni Sahih Muslim. Tahun depan mungkin Abu Daud atau Tirmizi insya-Allah. Kalau panjang usia, ya habislah ya. 6 kitab ni habis selesai. BM Tani tadi tuan-tuan ya. Imam Ahmad bin Hanbal je mungkin tak cover tuan-tuan. Ya, pasal Imam Bukhari punya kitab pun ya 7,500 hadis ya 12 hari dekat 2 minggu tuan-tuan nak settle kan. Imam Ahmad 40,000 hadis ya, berapa bulan nak habis tuan-tuan. Ya, jadi maknanya sebab itu buku kitab Imam Ahmad ni jarang ya dijadikan sebagai bahan untuk daurah lah ya, untuk program macam ni, seminar antarabangsa ni jarang tuan-tuan. Ya, biasanya kita ambil Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah ya, tu lebih pada macam tu lah. Jadi apa kita panggil ya, bukan pada Imam Ahmad. Imam Ahmad punya 40,000 hadis tuan-tuan, tak sanggup. Ya, lepas tu hadis Imam Ahmad ni bukan semuanya sahih tuan-tuan ya. Ada yang dhaif pun ada ya. Tapi macam tadilah ya, untuk menambahkan pengetahuan kita kena baca lah juga. Walaupun dhaif, dia kena tahu. Oh ni dhaif rupanya. Tapi ni bukan kerja tuan-tuan lah. Ya, ini ustaz-ustaz ya, guru-guru lah yang kena terlibat. Macam itulah tuan-tuan, dia punya cerita dia. Ya, alhamdulillah ya. Kalau ikut pada apa kita panggil cerita mufti India yang datang tahun lepas, tahun ni dia tak datang, dia hantar wakil aja. Jadi tahun lepas tu ya, asalnya cerita ialah PM Anwar ya telah pergi ke India ya, mungkin sebelum dia jadi PM lah ya. Dia pernah pergi ke India tuan-tuan, dia jumpa dengan mufti India, dia tengok pengajian berkitab ni ya, kitab-kitab hadis ni dibuat di madrasah mufti India tu. Tak pasti di mana tempatnya lah ya, di apa kita panggil, di mana tu ya, Uttar Pradesh kalau tak salahnya ya. Jadi bila apa kita panggil ya, bila dia balik ke sini ya, kemudian naik jadi PM, dia pun tanya pada kita punya tuan-tuan guru di Malaysia ni lah ya, profesor universiti sebagainya, tanya possible tak kalau kita buat di Malaysia. Memang very possible lah tuan-tuan ya. Tempat lain tak buat lagi kan, kita buat. Kalau di India, di Pakistan ya, di South Africa tu memang ada buat tuan-tuan ya, di negara Arab memang ada. Tapi di Malaysia, Asia Tenggara ni tak nampak lagi secara official lah ya, di pondok-pondok memang ada. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ya, mufti India pun datang ya, cerita balik asal dia macam mana. Alhamdulillah lah. Ya, dapat buat pada tahun lepas dan tahun ni tuan-tuan, 2 tahun. Kalau panjang usia boleh habis kan. Ya, jadi mudah-mudahan sihat, minta sihat je lah, sihat badan ya, boleh datang. Ya, sebab dia bukan buat dalam bilik seminar tuan-tuan ya, dia buat di dewan solat. Jadi memang kena duduk bawah. Ya, tak ada orang duduk atas tuan-tuan ya. Semua duduk bawah, kena duduk bersila. Ya, kena menadah kitab, ya pakai rehal tuan-tuan ya. Jadi kalau ustaz pun dulu-dulu ya, umur 40-an ya, boleh lagi lah, 50-an okey lagi tuan-tuan ya. Tapi dah dekat-dekat 60 ni, tu kita tak boleh duduk lama sangat lah ya. Nak kena belunjuk ya, nak kena pusing badan sikit ya, nak kena tukar position, nak kena pergi ke toilet, nak pergi. Jadi banyak halangan ya. Alhamdulillah masa muda-muda sikit dulu kita dah cover benda-benda ni. Jadi sekarang ni kita ulang kaji je lah, tak adalah berat sangat. Macam tu lah tuan-tuan. Ni kalau ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Kita tengok masyayikh ni, syekh-syekh kita daripada Mesir, daripada Azhar kan. Ya, daripada Bahrain, daripada India, ya, daripada Tunisia ni semua tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, mereka ni datang tuan-tuan ya. Pihak kerajaan kita, Yadim pun sponsor. Alhamdulillah. Program ni tuan-tuan ya. Jadi patutnya lebih dulu kita buat kan. Tapi nak buat macam mana? Ya, better late than never lah. Ya, jadi benda ni berjalan dengan baik. Ya, jadi dibuat di Masjid Putrajaya tuan-tuan ya. Cuma macam tu lah.
Ya, dia punya kehadiran tu ramai tuan-tuan ya, 1,000 lebih ya. Tapi patutnya lagi ramailah datang ya. Itu yang Syekh Nuruddin sebut ya. Kak Nak pun dah share dengan tuan-tuan. Patutnya kita wajibkan imam-imam masjid, especially imam-imam daripada masjid negeri lah. Imam masjid negeri, masjid daerah kan, seluruh Malaysia ni datang. Kena sponsor lah. Ya, itu setiap negeri kena sponsor lah kan. Supaya imam-imam ni menguasai juga hadis. Jangan hafal Quran sajalah tuan-tuan ya. Kalau hafal Quran je sayang lah. Ya, jadi hafal Quran, belajar hadis ya. Belajar hadis tu tengok fiqah dia, barulah dia mantap ilmu dia tuan-tuan. Ya, sebab kita bukan nak jadi imam baca sedap je, makhraj tajwid kan, itu kena bagus. Tapi ilmu-ilmu sokongan yang lain ni ya, kerana hadis ini memberi kepahaman kepada kita tentang tafsir Quran tu ya, fiqah dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan ya, panjanglah kalau nak cerita tu panjanglah. Okey ya, ada apa-apa nak tanya tuan-tuan sebelum kita berpindah ke hadis yang lain ya. Hadis 278 ya, 7 riwayat, 7 ulama hadis sebut Abam Tani. Hadis 270 maksud yang sama dengan hadis 278 ya. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis 280 Imam Ahmad saja. Ketiga-tiga hadis di atas ya, 278, 279, 280 semuanya sahih. Menerangkan cara-cara solat, kaifiat dipanggil kaifiat solat, cara-cara solat. Ya, dan dianjurkan agar kita menyempurnakan gerak-geri kita dalam solat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, yang pertama menyempurnakan wuduk, jangan lupa. Isbaghul wuduk ya. Maknanya menyempurnakan wuduk. Dengan makna bukan sekadar buat rukun, tetapi semua sunat-sunat dibuat dan makruh ditinggalkan. Nombor 2, menyempurnakan cara berdiri di waktu takbiratul ihram. Maknanya kena berdiri tegak. Ya, bangun dari rukuk sama juga tuan-tuan ya. Ada tumakninah. Ya, di sini tak disebut tapi dalam hadis tadi disebut ya. Tumakninah maknanya sami Allahu liman hamidah ya. Tumakninah, jangan kelang kabut. Sujud sama juga ya. Sujud baca tasbih dan tumakninah. Duduk antara sujud pun sama ya. Kemudian sujud balik sama juga ya, dan bangun sambung rakaat yang kedua. Jadi menyempurnakan sujud dan lain-lain. Menyempurnakan sujud tu maknanya sujud dengan tumakninah. Menyempurnakan i'tidal dengan tumakninah. Menyempurnakan duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Apa makna tumakninah? Tenang-tenang. Jangan kelang kabut tuan-tuan ya. Jangan tasyenggur saja. Wajib melakukan cara-cara solat dengan tepat ya, kerana kalau kita ada missing mana-mana tuan-tuan, dia akan mengurangi pahala. Ya, yang kita bimbang bukan mengurangi pahala, dia menyebabkan terbatal solat. Itu paling bimbang sekali tuan-tuan. Kita tak nak solat kita terbatal. Okey ya, hukum dia wajib melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan tata cara solat tadi. Selesailah ya. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk 281? Haji Mak Syah ada apa-apa ya? Silakan kalau ada. Ya, Kak Wan ada apa? Kak Nap? Ada Ustaz. Ada 4 tempat lah Ustaz kan, Tumakninah. Tumakninah masa i'tidal, masa sujud, ya, Rukuk. masa duduk antara dua sujud. Rokok. Rukuk, sorry. Ya, rukuk sekali, i'tidal, masa sujud dan juga masa duduk antara dua sujud. Betul lah. Ya, 4 situasi lah. Ya, ini belum cerita angkat tangan tuan-tuan ya. Ini baru cerita takbir aja. Angkat tangan nanti hadis yang lain pula. Ya. Okey, kalau tak ada apa, ya, hadis 281 ya, Walin Nasai daripada Imam An-Nasai. Imam Nasai berasal daripada Turkmenistan tuan-tuan ya, orang Turkmenistan. Wa Abi Daud, Imam Abi Daud daripada Iran, Sijistani ya, daripada hadis Rifa'ah bin Rafi', sama tadi macam hadis 278. Ya, sahabat Nabi nama Rifa'ah bin Rafi'. Ya, beliau sebut annaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu, tuan-tuan. Ya, ni kita takut ni tuan-tuan, ya. Jadi kata apa kita panggil ya, daripada hadis Rifa'ah, apa dia tuan-tuan? Annaha sesungguhnya la tatimmu salatu ahadikum, tidak akan sempurna. Ya, tidak akan lengkap ya solat seseorang kamu hatta sehinggalah yusbighal wudu, dia menyempurnakan wudu. Solat tu takkan sempurna tuan-tuan ya. Solat tu tak dapat makan penuh kita kata. Melainkan kita dulukan dengan menyempurnakan wuduk kita. Wuduk tu tadi, sunat-sunat jangan tinggal. Ya, rukun tu tak ada masalah lah, semua orang buat. Ya, tapi solat tu ya, dia punya sunat-sunat wuduk tu dan makruh tu kena tinggal tuan-tuan ya. Makruh-makruh ni jangan bercakap ya, kemudian jangan membelakangi kiblat ya, kalau kita tahulah ya.
Jadi kalau kita tahu arah kiblat tu mana kan, berusahalah ya menghadap ke kiblat tu. Ya, dan jangan lupa bismillah tadi kan, ya. Semasa wuduk, ya. Meniga kita kata, ya. Kecuali tadi yang Cikgu Nomah sebutlah, ya, sapu kepala tu. Ya, boleh 3 tetapi 1 memadai kerana dia anggota yang disapu. Kalau anggota yang dibasuh, sunatnya 3 lah, ya, taslis. Kemudian apa lagi, ya. Jangan lupa tuan-tuan, syarat sah dia mesti meratakan air tu, ya. Jadi sebab tu kalau kita pakai spray pun, ya, untuk muka contoh kan, ya, kita nak ambil wuduk, ya, kita spray di dahi kita, di ubun-ubun ni. Jadi bila air tu mengalir, maka kita pun ratakan dia, ya. Sebab tu wuduk mesti dialirkan air tu. Ya, dipanggil ijra'ul ma', ijra'ul ma'. Syarat sah wuduk ni, yang pertama dialirkan air, kemudian diratakan pada anggota wuduk. Ya, jadi tak boleh kita lap-lap je, tak boleh, ya. Kita kata kita ambil apa ni, sapu tangan, kita basahkan, kemudian kita lap-lap je, tak boleh tuan-tuan, ya. Dia mesti dilalukan air tu, dialirkan air tu. Jadi maknanya mesti air yang mengalir lah, ya. Sebab tu kita ambil daripada pipe, ya, ataupun botol ke apa kan, tapi mesti dialirkan. Pakai spray pun okey, tak ada masalah. Tapi bila kita spray, ya, di atas tu, air tu mengalir tak mengalir. Bila mengalir, baru kita ratakan. Dia panggil ta'mim al-wudu. Ijra' al-wudu, ijra'ul ma', ya, mengalirkan air, wa ta'mim, dan juga meratakan, ya, ala a'dha'il wudu, atas anggota wuduk kita. Air itu mesti dilalukan, dialirkan tuan-tuan, ya. Tapi bukanlah semua, ya. Ya, maknanya cukup dialirkan, kemudian kita ratakan dengan air yang mengalir tadi. Macam itulah cerita dia. Jadi kata Rifa'ah bin Rafi' tadi, hadis dia tuan-tuan, ya, disebut apa dia, ya, annaha, sesungguhnya, la tatimmu solatu ahdikum, solat seseorang kamu tidak akan sempurna hatta sehinggalah, takkan lengkap, ya, hinggalah yusbiral wudu, sehingga dia menyempurnakan wuduk dulu. Sebab wuduk ni, ya, sebelum pada solat kena wuduk dulu. Jadi wuduk tu kena sempurna tuan-tuan. Lepas ni kena disiplinkan diri, ambil sunat-sunat tu jangan ditinggalkan. Ya, kecuali tak ada pilihan lah, ya, kita pergi hotel ke, pergi rumah tumpangan ke, ya, chalet dan sebagainya, yang kemudahan wuduk tu tak macam kat rumah kita. Kalau kat rumah kita senang kan, atau macam Ustaz duduk di Zenith ni, ya, Zenith Hotel ni, kita kata alhamdulillah, ya, dia punya bilik mandi dengan toilet tu dia separate, 2 pintu yang berbeza, ya, ada sekat tengah-tengah, ya. Kemudian apa ni, sinki pula di luar tandas dan di luar bilik mandi. Senang lah tuan-tuan. Ya, nak basuh-basuh tangan ke, nak apa semua sebagainya boleh. Cuma basuh kaki tu payahlah, ya. Basuh kaki kena buat dalam bilik mandi lah. Ya, kalau nak ambil wuduk dalam bilik mandi pun tak salah. Pasal dalam bilik mandi tu tidak ada toilet. Toilet bowl tu sebelah dia tuan-tuan. Alhamdulillah lah, bagus lah. Ya, bagus ni dia punya layout apa hotel ni bagus, ya. Maknanya dia punya arkitek dulu, ya. Yang masa buat tu, ya, memang dia ambil kira lah benda ni, mungkin Muslim lah kot, ya. Dia ada kesedaran agama, ya. So dia apply dalam ni, ya. Dan pihak hotel pun tak menghalang, okey lah, bagus lah tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi? Apa ni, kama amarahullahu ta'ala, seperti mana yang Allah telah perintahkan, maknanya menyempurnakan wuduk tadi. Summa yukabbirallah, ya, kemudian ditakbir, menyebut nama Allah Ta'ala, maha tinggi Allah ni, Allahu Akbar, wa yahmadahu wa yusni alaihi, ya, dan dia puji Allah, dia memuji Allah, menyanjung, mengagungkan dia, ya. Wa fiha, dan di dalamnya juga, ya, maknanya ada apa lagi, ya, fa in kana ma'aka Quran, ya, maka jika ada bersama Quran, maknanya kita ada hafal surah-surah tertentu, ya, faqra, ya, au illa fahmadillaha wa kabbirhu wa halilhu. Jadi maknanya, ya, jika ada Quran, ya, padamu bacalah. Tetapi jika tidak ada, ni yang diguna oleh sebahagian para ulama tuan-tuan, ya, untuk orang yang baru masuk Islam, dia tak hafal Fatihah, dia belum hafal surah-surah semua sebagainya, macam mana dia nak buat, ya? Maka bagi orang yang belum ada hafalan Quran, Fatihah pun tak hafal, maka hendaklah dia apa, ya, hendaklah dia apa kita panggil, memuji Allah, alhamdulillah, ya, membesarkan Allah, Allahu Akbar, dan juga tahlil, ya, la ilaha illallah, ya. Jadi maknanya dia kena ganti. Ini yang biasa kita dengar daripada ulama-ulama mazhab Hanafi. Maknanya bagi orang yang belum hafal Fatihah,
baru masuk Islam, tuan-tuan, ya, dia new convert. So kita ajar dia ni lah, ya, alhamdulillah, ya, Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, ya, tak disebut subhanallah lah, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kalau kita nak sambung subhanallah pun tak salah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya 4 lah kan. Kita tasbih, kita tahmid, kita takbir. Dan hujung sekali kita ada tahlil. Apa makna tahlil? La ilaha illallah, tuan-tuan, ya. Imam Nasai dan Abu Daud riwayat hadisnya sahih menerangkan cara-cara solat dengan menyempurnakan wuduk. Wuduk kena sempurna, ya, senang je. Wuduk sempurna ni maknanya semua sunat kena buat, semua makruh kena tinggal, ya. Takbiratul ihram dah sudah. Membaca Al-Fatihah, ya, rukun, ya. Walaupun imam dah baca Fatihah, kita masih kena baca Fatihah. Dalam mazhab kita Syafi'i dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, makmum kena baca Fatihah walaupun dah mengaminkan bacaan imam, ya, dan membaca surah ataupun ayat-ayat Quran yang lain bagi orang yang ada hafalan lah. Kalau tak ada, dia boleh ganti dengan alhamdulillah Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun alhamdulillah, ya, wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Susunan dia macam tu, ya. Okey, menerangkan cara-cara solat dengan menyempurnakan apa semua sudah. Wajib mengerjakan solat dengan cara-cara di atas kecuali dalam membaca surah, ya, ataupun ayat. Jadi kalau tak ada hafalan, bagi orang yang baru masuk Islam, dia boleh baca tadilah, ya, tahmid, kemudian takbir dan tahlil. 3, tuan-tuan, ya. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, ya, 3 bacaan dia. Kemudian 286, 282 pada hadis Abu Daud, ya. Kemudian bacalah Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab, ya. Ummul Kitab memang kena wajib bacalah. Tapi bagi orang yang belum hafal, ya, dalam mazhab Hanafi ada sebut kalau dia hafal, contoh dia hafal alhamdulillahirabbil alamin saja, ulanglah 7 kali. Kerana Fatihah ni 7 ayat, ya, as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang. Jadi kita baca alhamdulillah ajalah, ya, 7 kali. Itu dalam mazhab Abu Hanifah lah, ya, bagi orang yang baru masuk Islam. Dia tak hafal yang lain kan, dia ulang je, ya. Tapi kalau dia dah 4-5 tahun masuk Islam, takkan nak ulang benda yang sama kan. Jadi dia kena hafal lah, berusaha lah untuk menghafal sekadar yang dia boleh, ya. Hadisnya sahih, tuan-tuan. Dan pada Ibnu Hibban, kemudian bacalah apa yang kamu kendaki boleh, ya. Summa bima syi'ta, ya. Kemudian bacalah apa yang kamu suka. Yang kamu suka ni maknanya yang kamu dah hafal lah, ya. Yang kita hafal. Kalau tak hafal nak baca macam mana kan. Dan solat wajib, ya, solat fardu tidak disunatkan untuk kita tengok Quran, buka Quran depan, tak payah. Itu untuk solat sunat saja. Solat tarawih, ya, solat malam, ya, tu kita boleh buka Quran kalau kita tak hafal ayat dia. Okey, ya, selesailah kat situ, ya. Ada apa-apa silakan, tuan-tuan, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa, ya? Tuan-tuan silakan. Jangan malu tanya. Ustaz, saja nak clarify, Ustaz. Hello, Ustaz. Ya, ya. Ni baca surah tu kalau kita makmum tak compulsory kan, Ustaz? Kita baca Compulsory. Tak compulsory. Sebab kita jadi makmum, makmum, imam dah baca. kita baca Fatihah je lah. Ya. Okey, saja nak clarify lah. Because saya pernah dengar ada orang baca surah juga. Imam Orang baca sebelah. orang sebelah. Masa waktu zuhur lah. Saya macam maghrib Kalau semua. waktu zuhur bacalah. Kalau waktu zuhur sebab imam tak baca kuat. Waktu zuhur asar kita bacalah surah, ya. Sebab kita berimam betul tapi imam tak baca kuat. Oh, okey. Compulsory ke ataupun tak perlu? Ataupun Dia boleh sunat je. Kalau compulsory tu Fatihah. baca Fatihah. Lepas tu yang surah? Surah sunat. Okey lah. Tapi jangan diam lah maknanya, ya. Zuhur asar memanglah, ya. Sunatlah baca surah tu walaupun kita makmum kerana imam kan tak baca kuat. Kalau subuh, maghrib, isyak, ya, bila imam baca Fatihah kita dengar. Bila imam habis Fatihah, waladhdallin amin, kita baca Fatihah. Lepas tu kita dengarlah surah imam. Kita tak perlu baca surah. Kerana imam baca kuat. Kalau imam baca perlahan, tak perlu. Tak perlu. Bila imam baca perlahan, masa tu lah baru kita baca surah. Bila imam baca perlahan. Baca perlahan tu mana solat sir, zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar, Fatihah kena baca.
Fatihah memang sembahyang kuat ke sembahyang pelan semua kena baca. Surah ni ya. Jadi yang Datuk dengar tadi sembahyang apa tu? Zuhur Ustaz. Sembahyang Zuhur kena baca surah lah. Bacalah ya. Kena baca tu bukan mana wajib. Tapi takkan lepas Fatihah diam je. Imam belum rukuk lagi bacalah surah. Paling kurang qul huwallah ina atau ina ya. Kerana imam tak baca kuat maka kita kena bacalah. Tapi kalau imam baca jahar untuk sembahyang subuh, maghrib dan isyak, sembahyang Jumaat contoh kan. Bila sembahyang Jumaat, ya imam baca kuat, tak perlulah kita baca surah. Ya, imam sembahyang tarawih contoh, ya tak perlulah kita baca surah kan. Kita dengar je lah. Tapi Zuhur Asar di mana imam sir, ya, masa tu kita baca sunat baca surah. Walaupun pendek tak apa. Ya, itulah cerita dia. Ada lain silakan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan ada apa-apa? Ya. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada kita baca satu hadis lagi tuan-tuan ya sebelum kita tamat. An Abi Humaid As-Sa'idi ya daripada Abi Humaid As-Sa'idi. Jadi Abi Humaid As-Sa'idi ni sahabat Nabi lah ya. Daripada apa kita panggil Bani Sa'ad ya. Jadi apa kita panggil ya daripada kabilah ya As-Sa'idiyah ni. Qala dia berkata ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi. Ni baru cerita angkat tangan. Tadi angkat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat takbir. Tapi sekarang ni angkat tangan pula. Kita tengok tuan-tuan, ya, ambil perhatian. Jadi kata Abi Humaid As-Sa'idi, aku tengok Nabi. Mana dia duduk belakang Nabi lah ni. Jadi makmum. Aku tengok Nabi, bila Nabi takbiratul ihram, Nabi menjadikan dua tangan baginda hazwa mankibaihi separas dengan bahu. Separah bahu tuan-tuan, ya. Macam Ustaz buat ni, separah bahu. Jadi maknanya itu salah satu. Boleh angkat sampai telinga, boleh bahu, separah bahu dan boleh dada saja. 3 cara sahaja tuan-tuan. Jadi ya Nabi angkat sampai bahu. Mangkibaihi dua bahunya. Sebelah kanan, tangan kanan macam separah dengan bahu kanan, sebelah kiri sama dengan bahu kiri. Wa iza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Jadi Nabi ya bila Nabi rukuk ya, Nabi rukuk tu. Nak rukuk tu angkat tangan juga tuan-tuan ya. Walaupun tak disebut di sini, kena angkat tangan juga. Ya, bangun pada rukuk pun angkat tangan juga. Jadi, masa takbiratul ihram, angkat tangan. Ya, selepas habis surah nak rukuk, angkat tangan. Angkat dua tangan. Bangun daripada rukuk, sami Allah liman hamidah pun angkat tangan. Tu 3 situasi ya, yang kita angkat tangan. Tapi bila rukuk, amkana yadaihi min rukbataihi. Jadi Nabi tekanlah kedua tangan di atas lutut. Jadi letak dua tangan kita ni di lutut. Di lutut kita tuan-tuan ya, bukan di peha. Bukan di betis, bukan ya. Di peha, di apa rukbatahi di dua apa kita panggil apa tadi ya, pada kita punya lutut tu. Summa ya, hadara summa hasara ya, kemudian zahrahu. Dan hendaklah dia apa kita panggil luruskan tulang belakang tu. Masa dia rukuk tu kan kena lurus lah. The best that we can do lah tuan-tuan ya. Kalau yang tak boleh nak buat macam mana kan. Tapi yang boleh ya jadi lurus tuan-tuan ya. Jadi jangan bengkok lah ya. Kemudian apa lagi? Sajadah ya. Summa hasara, kemudian fa iza rafa'a ra'sahu istawa. Bila diangkat kepala bangun daripada rukuk, dia pun ya luruskan hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Jadi bila dia bangun daripada rukuk ya, jadi tulang-tulang dia tu kembali pada tempat dia balik. Maknanya berdiri tegaklah. Macam tadi kita dah sebut ni sebelum ni ya. Tadi sebut tentang tumakninah kan. Ni tak disebut tumakninah tapi dah fahamlah daripada hadis tadi tu. Ada tumakninah ya. Fa iza sajada wa da'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhuma. Jadi ketika kita sujud ya, baginda meletakkan kedua tangan dengan tidak terbentang, bukan terbentang lah ya. Jadi dan tidak juga mengepit, dia tidak kepit. Ya, tidak bentang dan tidak kepit. Ni in between ya, baina-baina maknanya ya, in between saja. Jangan kepit dan jangan luaskan ya, sedang-sedang saja. Kemudian apa lagi ya? Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah. Dan Nabi hadapkan ya, Nabi punya apa kita panggil hujung jari-jari kaki tu menghadap kiblat. Sebab tu bila kita sujud tu ibu jari kita kena dibengkokkan lah. Bengkokkan menghadap kiblat.
Jadi jangan kita letak atas macam ni je tuan-tuan ya. Jadi dia kena dibengkokkan. Jari kaki ya. Bukan jari tangan, jari kaki. Ya. Jari tangan tadi dah okey lah. Ya. Jadi jari kaki pula. Jadi apa ni, jari yang paling panjang, yang paling besar ialah ibu jari dan jari sebelah dia. Ya. Kemudian yang lain-lain ikut samalah. Supaya semua jari-jari hujung jari itu ya menghadap ke kiblat. Ya, hujung-hujung jari itu dipanggil atraf. Atraf tu hujung, asabi' jari, rijlaihi ya dua kakinya, al-qiblata menghadap ke kiblat. Wa iza jalasa fi raka'atain ya, wa iza jalasa dan ketika dia duduk antara dua sujud ya, dua raka'atain ya. Apa ni, jalasa ala rijli al-yusra. Jadi duduk antara dua sujud tadi tuan-tuan, maka ya dia punya kaki kiri tu ya. Jadi duduk atas kaki kiri. Wa nasaba al-yumna, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri kita duduk. Punggung kita duduk atas kaki kiri. Ni duduk antara dua sujud lah. Ya, dan duduk tahiyat awal. Sama tuan-tuan. Wa iza jalasa fi raka'ah al-akhirah. Ya, ketika Nabi duduk pada rakaat terakhir, sama ada rakaat ketiga, rakaat kedua untuk subuh, rakaat ketiga untuk maghrib, rakaat keempat zuhur, asar, isyak. Ya, maka apa tuan-tuan ya? Nabi qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Jadi Nabi pun bentangkan. Ya, jadi di sini disebut ya, Nabi kedepankan kakinya yang kiri dan tegakkan yang lain dan baginda duduk pada pinggulnya ya, pada punggung dia. Wa qa'ada ala maq'adatihi ya. Akhrajul Bukhari, hadis Sahih Bukhari ya, nanti kita boleh cerita detail lagi lah tuan-tuan ya, tapi untuk hari ini hadisnya Bukhari sahih menerangkan secara terperinci cara dan gerak-geri anggota badan dalam solat. Wajib mengerjakan cara-cara solat sebagaimana ketetapan pada hadis di atas. Tuan-tuan, secara umumnya macam itulah cara dia. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita tamat? Kalau ada apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada apa, Haji Mat Syah silakan ucapan penutup sebelum kita tamat. Ada soalan sikit Ustaz. Ya, silakan. Jadi ini kali ni kita belajar pasal solat dan untuk solat kita kena buat wuduk yang sempurna. Dan kalau nak baca Quran, kita kena berwuduk, kena sempurna macam sempurna wuduk solat tu kan. Sebaiknya lah ya, memanglah ya, yang sempurna ni untuk solat lah. Tapi kalau macam kita nak tidur malam contoh ya, kalau tidur malam betul, sebab apa ni, apa kita panggil ya, dalam hadis disebut Nabi ketika ni apa kita panggil, macam solat sunat contoh, solat sunat tidur malam, ambil wuduk macam ambil wuduk solat fardu. Ya, jadi kalau solat fardu kena sempurna, untuk tidur malam pun sempurna sama juga, 3 kali basuh kanan dulu baru kiri ya, sapu sulang kepala, baca bismillah dan sebagainya, sama, tak ada beza. Kalau nak baca Quran, soalan dia ya, jadi baca Quran tidaklah sampai peringkat sempurna kan, tapi kalau kita sempurnakan baguslah, kita dapat package penuh lah ya. Tapi yang sempurna tadi apa ni Haji dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk solat fardu yes, untuk tidur malam yes, untuk solat sunat pun yes juga. Tapi kalau sekadar untuk baca Quran kita kata ya, jadi boleh tak ambil ringkas-ringkas saja. Yang sunat-sunat tu kita tak buat contoh ya, boleh saja. Ya, dengan syarat kita sudah angkat ada besar lah ya, dan juga ada kecil, cukup lah ya. Tapi kalau kita boleh sempurnakan untuk semua, solat fardu pun macam tu, solat sunat pun macam tu, tidur malam pun macam tu ya, baca Quran dalam keadaan biasa pun macam tu, tu lagi bagus lah tuan-tuan, menyempurnakan keseluruhan dia lah. Ada lain? Ya, silakan, ada apa? Ustaz, jika kita berwuduk menggunakan botol air dalam botol, ya, kalau saya buatlah, saya rasa macam tak dapat sempurna wuduk ikut yang step yang kita belajar ni. So macam mana tu Ustaz? Yalah, sebab kalau air terbatas memang sekadar yang kita mampu je lah. Pasal dah terbatas kan ya, air kurang kita kata ya, terutamanya kalau kita pergi negara Arab lah ya, memang sumber air tu sikit, kita pula ya tak boleh nak 3 kali contoh yang dengan syarat sempurna, itu dalam keadaan terbatas lah. Tapi kalau tak terbatas okey lah ya, jadi yang terbatas ni sekadar yang kita boleh buat saja, yang mampu. Tak perlu meniga lah. Kalau sekali tu letak pada tangan, kita boleh sapu sempurna, rata, mengalirkan air okey lah tu ya. Jadi tak perlu 3 kali. Macam orang ambil wuduk pakai spray lah, sebab jumlah airnya pun sikit kan. Jadi kalau kita nak buat meniga tu macam mana? Tak cukup ya, tak basuh kaki lah nanti kita
Jadi untuk keadaan macam tadilah, keadaan yang tidak mengizinkan kita untuk ambil wuduk macam kita di rumah ataupun di masjid, cukup sekali saja. Memang tak boleh nak sempurna lah tuan-tuan, tak ada cara lah, pasal kita bukan berada dalam keadaan normal. Yang sempurna ni kalau kita in normal condition. Tapi kalau keadaan tak normal, air kurang, catuan dan sebagainya, ada duduk dalam botol air tu kan tak banyak. Jadi memang tak ada cara lah kan, yang terbaik yang kita boleh buat je lah. Tapi macam tadilah, balik pada hukum asal kan. Bagi orang musafir dan bagi orang sakit, kalau masa dia sehat, masa dia bermukim, dia dah sempurna, insya-Allah walaupun tak sempurna ketika dia bermusafir ataupun sakit, dikira juga, dianggap macam dia buat masa dia sehat, macam dia buat masa dia tak musafir, macam tu lah. Sebab kita travel kan, kita pergi Mekah Madinah ni, kita travel lah tu. Kita pergi ke mana-mana tempat kan, balik kampung, dalam perjalanan contohnya, kita sampai satu tempat, kita tengok bekalan air tak ada, kita terpaksa beli air mineral. Takkan kita nak buat macam kita buat di rumah. Jadi memada kalau dapat disempurnakan dengan tadilah meratakan air, mengalirkan air. Walaupun tak dapat buat 3, banyak sunat tak boleh buat, memanglah, sebab memang keadaan terbatas. Tentulah Kak Nap. Ada pengecualian lah maknanya. Ada pengecualian dalam keadaan tu, sebab dia bukan normal lah tu. Dah tak normal pasal dah tak ada bekalan air. Jadi yang ada, kita terpaksa beli air mineral daripada petrol station contoh kan, daripada stesen minyak. Tak ada cara lah tuan-tuan. Takkan kita nak buat macam kita ambil wuduk di rumah ataupun di kolah masjid kan. Okey, ada lain silakan, ada apa lagi? Tak ada Haji Hassan, ada nampak tadi macam Haji Hassan nak tanya. Nak tanya ke? Tak Kalau tidak, kita sampai sini je lah. Apa ni Haji Mat Syah, silakan. Okey, terima kasih banyak pada Ustaz. Sama-sama. Haji Masyata, pada Haji Nazri dan semua jemaah yang ada hadir malam ni Dan minggu depan kita akan balik kepada Tadabbur Al-Quran. Tadabbur, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Haji Mat Syah, pada Haji Masyata, Haji Nazri semua. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Banyak Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.